Guys, daripada korang bazirkan masa korang main game, lepas tu korang belanja lah, top up game korang, top up diamond apa semua kan, membazir duit korang, habiskan duit korang. So sebaiknya korang guna aplikasi buat duit. At least korang boleh dapatkan juga duit percuma guys. So dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang korang boleh tebus secara percuma dan tak ada syarat. Okay, sebelum tu banyak orang tanya saya, bang, setiap kali kalau abang kongsi aplikasi buat duit ni ada syarat ke bang? 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 Sebenarnya macam ni guys, saya nak bagi tahu korang kalau korang nak tahu aplikasi tu dia ada syarat ataupun tak ada syarat, korang tengok dia punya jenis kaedah pembayaran. Kalau dalam aplikasi tu dia ada dua jenis kaedah pembayaran, maksudnya salah satu cara mesti kena invite orang. Dan kebanyakannya kalau korang yang nak claim duit hijau mesti kena invite orang. Kalau coin tak perlu invite orang. Jadi maksudnya dekat sini korang boleh main tanpa invite orang boleh, korang nak main invite orang pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang korang boleh claim tanpa perlu invite orang. So kita dah claim daripada tahun 2025 geng. 2025, 2026. Total semua yang kita dah dapat rasanya RM500 lebih. Kali terakhir saya claim pada bulan 3 hari tu guys. So kita punya balance ada lagi lebih kurang dalam RM28 ataupun RM26 kot. So kita akan try claim, nanti dia punya bukti pembayaran kita akan share dekat dalam grup WhatsApp korang. So saya punya balance sekarang dah ada RM26.67. Jadi kita nak claim nanti RM30 guys. Nanti kita akan try claim. Kalau dia punya duit tu dah berjaya masuk dekat dalam TNG saya akan tunjuk bukti pembayaran dekat dalam grup WhatsApp korang. Dan siapa yang nak try guna aplikasi ni, saya dah sediakan link dia dekat bawah video ni guys. So lepas korang dah download nanti, korang daftar je macam biasa menggunakan email korang ataupun Facebook korang. And lepas tu korang boleh klik dekat bahagian profile belah kanan bawah ni. Kemudian korang klik dekat bahagian enter invitation code. Korang boleh masukkan kod referral yang ada dekat bawah video ni untuk dapatkan 30,000 coin. So aplikasi ni untuk korang dapatkan duit, korang kena ada coin. Korang kena kumpulkan coin, korang buat task, korang tengok cerita ataupun tengok drama, baca novel apa semua kan, untuk dapatkan coin. And coin tu nantilah korang guna untuk tukar dengan duit TNG. Dan duit tu pula korang boleh pakai macam biasa guys. Korang nak withdraw masuk dalam bank boleh, korang nak tukar dengan top up boleh, korang nak simpan kat dalam TNG korang pun boleh, tak ada masalah. Jadi cara nak dapatkan poin yang pertama, korang boleh masukkan kod referral dekat sini untuk dapatkan 30,000 coin. Kedua, korang boleh klik dekat bahagian rumah ni. Kat bahagian sini kalau korang tengok ada coin dekat dalam buih kan. So coin dekat dalam buih ni korang boleh claim. Kalau korang nak double korang punya reward, boleh klik dekat sini. Tapi kena tengok iklan. Kalau tak, korang cuma dapat 75 coin saja guys. So itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, korang boleh klik dekat tengah-tengah ni geng. Dekat bahagian invite. Lepas tu klik dekat bahagian offer. Lepas tu korang tekan dekat sebelah kanan atas ni, dekat 500 coin. Dekat situ korang boleh dapatkan coin secara percuma. Akan dapat setiap hari 500 coin, boleh claim percuma, tak perlu buat task. Lepas tu yang bawah ni pula korang boleh tonton video iklan. Tiba-tiba tonton video iklan dah. Lepas tu yang bawah ni korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan 5,250 coin. Hari yang pertama korang check in akan dapat 250, 500, 500, 800, 800, 1,200. So total semua korang akan dapat 5,250 coin. Kemudian yang dekat sini pula dia ada daily task. Kalau daily task ni ada dua benda yang korang boleh buat. Yang pertama, yang atas ni korang boleh tengok video. Korang tengok video drama, video short, boleh dapatkan coin. Okey, dekat bahagian daily task ni pula guys, dia ada dua task yang korang kena buat setiap hari geng. So task yang pertama, korang boleh tonton video short ataupun video drama untuk dapatkan coin. Setiap cerita, setiap video short yang korang tonton boleh dapatkan coin. And maksimum korang boleh dapat sehingga 7,500 coin. Lepas tu korang boleh dapat lagi extra 5,000 coin guys. Kalau nak tengok cerita, boleh klik dekat sini ataupun korang klik dekat sini. Okey, lepas tu yang bawah ni pula korang boleh baca novel ataupun baca cerita. Baca cerita pula dah. Betul lah tu, baca novel. Korang baca buku novel secara online. Tak perlu nak baca buku yang dekat rak korang yang korang tak baca tu, tak perlu guys. Korang baca buku daripada handphone korang, daripada aplikasi ni geng. So setiap berita yang tiba-tiba berita pula dah. Setiap buku cerita yang korang baca boleh dapatkan coin. And korang boleh dapat extra 3,000 coin guys. Lepas tu yang bawah ni dia ada lagi task-task yang lain yang korang boleh buat. Kalau task yang ini korang kena install aplikasi. So saya tak sarankan untuk korang buat task yang ini geng. Lepas tu boleh invite kawan. Dan yang terakhir korang boleh main Lucky Wheel. Kalau Lucky Wheel ni boleh dapat sehingga 500,000 coin. Kalau invite orang, satu orang kawan kita invite boleh dapat 180,000 coin. Tapi dia invite tu mengikut korang punya level. Kalau korang nak dapat poin cepat, boleh invite orang sebab dia ada bonus, dia ada commission. Kalau tak nak invite orang boleh, tapi mungkin makan masa agak lama geng.
So cara nak claim macam biasa, kalau korang punya point dah ada, klik dekat sini. Lepas tu tekan dekat bahagian redeem. Nanti pilih korang nak claim reward apa. Dia ada TNG, ada bank, ada top up game. Lepas tu dia ada Google Play. Cara nak claim TNG macam biasalah, korang kena masukkan nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang, bukan nombor duit now. Lepas tu masukkan nama korang guys. So lepas korang dah claim, korang tunggu dalam tempoh 24 jam. Itu paling cepat. Paling lama 1 minggu ke atas, tak kira Sabtu dengan Ahad geng. So saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.